Yang ni general rule lah. I tak boleh kata semua orang, tapi contoh lah, kalau you're still in your early 20s, you baru start kerja, selalunya paling-paling you ada apa-apa? ASBF lah, paling-paling pula. Okay, nak kereta pun maybe tunggu dululah, motor je lah, macam tu kan. So yang early 20s ni, maybe secret dia satu line je, ASBF. So compared to orang yang dah in their late 30s, contoh macam I, secret I boleh jadi 20 line dah dalam tu. ASBF je tak tahu berapa banyak line. Lepas tu goes to rumah berapa biji, kereta berapa biji. Bila dia ada banyak line, and then dia boleh nampak semua repayment of that item. Lepas tu you boleh nampak total amount yang dia berhutang. Gaji pun dah besar. So benda tu akan mempengaruhi berapa banyak kali ganda gaji yang bank boleh bagi you. So benda tu in the end of the day, dia akan tie back to risk. Kalau bank tengok dia ni dah serve loan punya lah lama, ada 20 line, adakah dia akan yakin yang you ni boleh bayar? Alas, setakat kredit limit 20,000.